Ustaz pernah menyatakan bahawa Dajjal akan menjadi raja Temple of Solomon tetapi muncul di Iran. Muncul di Iran ni bukan saya cerita. Hadis cerita di akhir zaman Dajjal akan muncul dari arah Isfahan kan Ustaz? Jadi Isfahan ni nak tetapkan dalam wilayah Iran ke sekarang Isfahan duduk dalam negara mana wallahu alam. Tapi ada satu daerah dalam Iran sekarang ialah Isfahan, antara tempat yang paling banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi selain daripada orang Iran sendiri. Ada Isfahan, ada Tehran, ada Hamdan. Ni 3 daerah di Iran yang paling banyak dihuni dan diduduki oleh orang-orang Yahudi. Why mereka boleh hidup aman, mereka boleh hidup selesa dengan orang-orang Iran? Sebab sebenarnya bumi Iran adalah tanah suci kedua orang-orang Yahudi. Bumi Iran tanah suci kedua orang Yahudi. Why? Kerana banyak nabi-nabi kecil mereka makamnya, kuburnya di sana. Nabi Yul di sana, Nabi Hajai di sana, Nabi Habakuk di sana. Pernah dengar tak? Oh, nabi apa ni Ustaz? Dia ada nabi besar, ada nabi kecil, kena belajar dalam Injil. Panjang cerita dia. Ni bila kita sebut Nabi Habakuk, macam biskut je bunyi. Macam direka-reka dicerita kok mana. Tak ada siapa nak mereka cerita. Ya sebenarnya yang jadi penolakan tu sebab kita tak ada benda tu. Kita timbang satu-satu benda dengan ilmu hak kita ada. Bila orang cerita, kita tak ada benda tu. Mana ada benda ni? Sebab kita timbang neraca dengan hak kita ada. Jangan kita buat kesilapan seperti itu. Banyak kita hari ni, kita buat penolakan terhadap orang kerana timbang atas hak kita ada. Kalau nak timbang atas hak kita ada, banyak hak kita tak ada lah. Batu orang nak cakap cerita baru. Setakat ni yang saya tahu tu memang tak ada Ustaz mengarut ni. Padahal kita tak jumpa. Betul ke? Dia tak ada. Cuba buat kajian. Cuba buat perincian. Cuba buat analisis. InsyaAllah. Baik. Dia akan menjadi raja Temple of Solomon. Tetapi muncul di Iran. Iran lah. Kalau contoh, kalau Isfahan betul-betul Iran, dia akan keluar daripada Iran. Di belakangnya 70,000 Yahudi yang memakai Toya Lisa. Selendang Yahudi tu. Oi, Ustaz ni nak marah kat saya dah kah? Boleh berhenti aku? Toya Lisa berakhir di sini. Sebab saya jaga masa sungguh ya. Kesian kat Ustaz ni. Banyak lagi soalan ni. InsyaAllah macam ni lah. Kalau saya ada masa dan keperluan, hak mana-mana penting daripada soalan ni saya akan jawab dalam kuliah saya di Penang. Boleh? Boleh ya, insyaAllah. Yang penting-penting, sebab kita baru baca 3 soalan. Semua ada 21 ni. Besar-besar soalan ni. Kalau ada peluang panjang umur, Allah mudahkan rezeki saya buat kajian dan analisis tentang soalan yang dibentangkan ni, insyaAllah saya akan cuba jawab. Tapi bukan sekaligus lah. Mungkin saya akan pilih 1 atau 2 soalan setiap kali kuliah, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua diberi penerangan, pencerahan, rahmat dan keberkatan daripada Allah. Sebagaimana yang disebut hari ini, saya bukanlah orang yang paling layak dan terbaik untuk berada di hadapan anda. Kalau saya silap, tolong tunjukkan. Kalau saya salah, tolong tegur. Tak jadi masalah. Kita bersikap terbuka dan berlapang dada. Kita sendiri pun tak mahu duduk dalam salah. Kita tak mahu duduk dalam silap. Sebagai manusia biasa, kita tak maksum. Jadi semua orang boleh ditegur, semua orang boleh memperbaiki kesalahan kita, itulah yang dialu-alukan. Kritikan membina, bukan tomahan dan cacian. Baik, akhir kalam, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya dalam dialog kita tadi ada kelemahan, ada kecacatan, tidak bermaksud untuk menghina dan menafikan kelebihan ataupun kekurangan sesiapa. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita berkuliah, ada orang langsung nak selfie dengan kita, go on lah. Janji apa yang kita buat ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat tuan-tuan, bila kita niatkan seikhlas mungkin kerana Allah, semua benda tadi akan datang dengan sendiri. Tanpa kita pohon, tanpa kita minta. Tapi bila kita mula meminta-minta dari awal, akan berlakulah kekeliruan, akan berlakulah fail-fail di tengah perjalanan kita. Boleh faham tak? Okey, sifat kena besi, kita kena tegas.
Sifat yang ketiga pada stapler-stapler ialah bila kita nak berdakwah, bila kita nak berkuliah, apa benda yang kita nak dakwahkan pada orang. Kita nak seru orang, nak ajak orang ni nak pakai apa. Bila sebut stapler, dia ada yang belah atas, dia ada yang belah bawah, betul. Atas dan bawah. Inilah dua sumber yang kita nak bawa orang. Iaitu apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bila kamu berpegang dengan kedua ni, kamu tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah. Kita nak dakwahkan orang, nak bawa Al-Quran. Kita nak dakwahkan orang, nak bawa Sunnah. Adakah hari ini kita berdakwah nak guna kitab Weda? Tidak. Kita berdakwah pakai kitab Feng Shui ke? Tidak. Kita berdakwah guna Al-Quran, kita berdakwah guna hadis, guna Sunnah. Ni kena bagi laluan kat azan isyak kau macam mana? Di sini. Teruskan. Oh, tak ada berhenti azan. Okey. Habiskan duduk dulu lah. Baik. Quran dan Sunnah. Dua benda ni cukup besar bagi kita. Memang besar. Quran ni besar, Sunnah pun besar. Tetapi ilmu-ilmu yang terkandung di sebalik Al-Quran, ilmu-ilmu yang terkandung di sebalik As-Sunnah itu, yang harus kita pelajari, yang harus kita fahami, yang harus kita perhalusi. Untuk memudahkan tugas atas dan bawah ni, nak kacip kertas, nak kacip orang, nak kacip masyarakat, nak kacip manusia yang didakwahkan, nak kacip mad'u kita. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, kalau salah satu je ada, salah satu tak ada, apa jadi? Boleh kacip ke tak boleh? Stapler yang patut dua tu, kamu kata, Ustaz, stapler saya pelik sikit, dia satu, hak belah atas saja dia. Agak-agak nak kacik lagu mana kertas? Hak belah bawah tak ada, hak belah atas saja. Dia tak boleh kacik. Kita nak guna Quran saja, tanpa panduan Sunnah tak akan lepas. Ataupun kita nak guna Sunnah dengan meninggalkan Al-Quran juga tak lepas. Sebab apa? Sebab keduanya saling kait-mengait di antara satu dengan yang lain. Bahkan saya ada satu kisah yang mudah untuk difahami. Dulu ada seorang pengembara yang bersifat mencari ilmu. Dia merantau dari satu benua ke satu benua. Dia merantau ni tujuan dia apa? Dia nak cari ulama-ulama, dia nak cari tuan guru. Dan dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Hampir pertanyaan ni sama saja dari setiap seorang guru kepada seorang guru, kepada ulama, kepada sekalian ulama yang lain, soalan sama. Tapi apa yang dia sebut, setiap jawapan yang diberikan oleh guru itu, guru ini, ulama itu, ulama ini, belum ada yang pernah memberi kepuasan kepada hati dan jiwa saya. Soalan tu dijawab oleh guru, soalan tu dijawab oleh ulama, tapi jawapan yang diberi bagi penisbahan atas diri dia tak pernah rasa puas atas jawapan tu. Lalu dia tak pernah berhenti mencari jawapan yang boleh memuaskan hati dia. Lalu bila dia bertemu dengan seorang rakan secara ringkas, rakan ini mengesyorkan kepadanya mencari seorang guru di sebuah pesantren di Indonesia. Dengan berbekalkan alamat dan petunjuk, dia pun pergilah cari guru demikian. Sampailah dia ke pesantren guru. Indo disebut pesantren, kita memunduk lah kan, pondok. Jadi dia jumpa guru tersebut. Lalu dia mengajukan persoalan yang sering dia ajukan kepada sesiapa pun sebelum ini. Dia kata, aku melihat ramai daripada guru-guru, ulama-ulama, ustaz-ustaz, penceramah-penceramah,
Bila mereka berceramah di hadapan khalayak ataupun masyarakat, mereka hanya membacakan beberapa minit pada muqaddimah, mungkin beberapa ayat Al-Quran, mungkin beberapa hadis Nabi, mungkin beberapa kata sahabat, kata ulama. Kemudian yang selebihnya berbaki itu hanya adalah huraian-huraian daripada kata-kata dia sendiri. Kalaulah nisbah, kalau ceramah 2 jam, muqaddimah tu lah baca ayat Quran, muqaddimah tu baca hadis, lepas tu dia duk cerita macam-macam. Jadi kamu nak bagaimana? Yang sepatutnya sebahagian besar peratusan ceramah kita di hadapan masyarakat kena dipenuhi oleh ayat Quran, kena dipenuhi oleh hadis-hadis, kena dipenuhi oleh kata-kata sahabat. Kita nak pakai Al-Quran, kita nak pakai hadis. Lalu sebab menerima lelaki tersebut sebagai tetamu, jadi sang ulama tadi mengisyaratkan kepada isterinya, apa rezeki kita pada pagi ini? Isterinya hanya rezeki kita pada pagi ini yang ada di dapur kita cumalah air kopi. Jadi keluarkanlah air kopi untuk dihidang kepada tetamu kita, sang pemuda tadi. Bila awak keluar air kopi tadi, ada gelas, ada 1 jug kopi. Jadi tuan guru pun ambil jug tadi, bubuh dalam gelas, dan dia mempersilakan lelaki tadi minum, menghormati tetamu. Lalu lelaki tadi minum, baru dia nak rapatkan gelas ni pada bibir mulut dia, tuan guru suruh stop. Kenapa? Kenapa kamu minum daripada gelas tersebut? Dah tuan guru hidangkan dalam gelas ni, saya ambil gelas ni lah untuk diminum. Tidak. Sepatutnya kamu bukan minum dalam gelas ni, kamu patut minum dalam jug tu terus. Pasal apa saya kena minum dalam jug? Sebab kamu nak guna Quran terus, kamu nak guna hadis terus. Quran ini adalah satu benda yang besar seumpama jug ini. Hadis itu juga satu benda yang besar seumpama jug ini. Tetapi hari ini alhamdulillah kita bernasib baik kerana jasanya ulama-ulama kita. Mereka telah meninggalkan ilmu-ilmu dan hasil-hasil karya mereka melalui peninggalan kitab-kitab dan penulisan mereka. Dalam pelbagai jenis ilmu, mereka memudahkan dan menuangkan kita ke dalam gelas-gelas yang kecil untuk kita memahami Al-Quran dan Sunnah dalam jug yang besar ini. Hak daripada Quran dan Sunnah jug besar, mereka bubuh ilmu Nahu 1 gelas. Mereka bubuh ilmu Saraf 1 gelas. Bubuh ilmu Balaghah, bubuh ilmu Mantiq, bubuh ilmu Tafsir, ilmu-ilmu yang kecil ni. Untuk mudah kita ni minum, belajar Nahu, belajar Saraf, belajar Balaghah, belajar Bayan, belajar Ma'ani, belajar ilmu tu ilmu ni. Minum gelas kecil dulu. Kamu tu nak buat redah nak minum, nak minum hak besar terus. Jadi nak bercakap soal Quran, nak bercakap soal Sunnah, minum dalam jug tu. Jadi dia berani ke tak berani? Dia sendiri pun tak berani nak minum dalam jug tu. Simple ke? Mudah sebenarnya. Tapi kita yang memayahkan. Kita berasa kita hebat, nak rujuk terus. Kita berasa kita hebat, nak ambil terus. Tapi hakikatnya kita kurang kemampuan dan kita perlukan kepada gelas-gelas yang kecil ini untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebaik-baiknya. Jadi belajarlah daripada gelas-gelas yang kecil. Memang kita nak berilmu ni, kita kena jadi macam mana? Berperingkat tadarruj. Satu step. Daripada bodoh, daripada jahil, daripada tak erti, naik. Sama macam kita minum kopi. Kita minum kopi dulu, memang payah nak menikmati walaupun segelas kopi. Kena rebus air, kena bubus rebus, kena kacau.
lama masa dia, baru boleh nikmati kopi. Sebenarnya nak minum. Tapi hari ni ada juga yang jenis berbangga dia dapat minum kopi 3 in 1, kopi segera. Kalaulah kata dia minum kopi segera, dia minum kopi ke tak minum kopi? Nak kata minum apa? Kopi juga, sebab dia kopi. Takkan nak kata minum air lain. Cuma kita ni ambil masa kan, rebuh air berapa minit dah, kemudian nak kacau, nak ni, nak jadi bagi macam ni tu lama. Dia ni rebuh air, buka 3 in 1 dia, minum. Kita minum kopi, dia pun minum kopi. Kita minum kopi step by step untuk jadi penikmat kopi. Ingat, dalam hidup bukan jadi peminum kopi, penikmat kopi. Dia pun minum kopi, tapi kopi segera. Tapi yang jadi bahananya kopi segera ni, dia nak action lebih. Dia nak lebih action daripada kopi konservatif. Dia nak lebih action daripada kopi hak klasik dan tradisional ni. Tak salah anda nak minum kopi 3 in 1, anda nak minum cepat, menghasilkan kopi secara drastik, tak ada masalah. Yang bermasalah bila anda minum yang jenama kopi itu ialah kopi jantan, tak pernah jadi masalah. Yang jadi masalah bila lepas minum kopi jantan, anda berasa lebih jantan daripada jantan-jantan sedia ada. Tak ada masalah anda nak minum kopi segera harimau. Yang jadi masalah bila anda minum, anda berasa ngauman anda lebih kuat dan lebih mengerikan daripada harimau-harimau senior yang ada. Anda nak minum kopi Pak Belalang, tak ada masalah. Yang jadi masalah bila anda berasa lebih cerdik daripada belalang-belalang yang sedia ada. Anda nak minum-minum, jangan perlekeh orang lain, jangan kondem orang lain. Yang kita tu cuma kopi segera saja, tapi kita nak jadi lebih. Baik, tu yang ketiga. Quran sunnah jangan tinggal. Sebab apa? Sebab Quran tu ialah kadang-kadang dia datang bersifat umum. Contoh, aqimus solat. Tapi pelaksanaan, tata cara nak semayang tu ada dalam Quran ke ada dalam hadis? Ada dalam hadis. Bila kita nak laksana dan nak praktikalkan apa yang dinamakan solat, tak ada dalam Quran. Quran hanya ada perintah bersolat. Tetapi penghuraian, pentafsiran, praktikal, pelaksanaan ada dalam hadis-hadis Nabi. Kita kena pakai hadis. Masalahnya zaman ni ada orang yang tak mau pakai hadis. Dia anti hadis, dia tolak hadis. Ada yang orang tolak sebahagian, terima sebahagian. Ada orang yang memang tolak fully hadis. Sebab bagi dia hadis ni tak sempurna. Kata-kata manusia yang boleh mengandungi kesilapan dan kesalahan. Periwayat-periwayat juga boleh melakukan kesalahan dan kesilapan. Tapi Al-Quran dijamin kesahihan dia, dijamin penjagaan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sejauh pembawa awal konsep anti hadis ni siapa? Profesor Gul Zaiha. Dalam mukaddimah buku dia, apa Gul Zaiha sebut? When we seek religious instruction from Muhammad or any other society beside God, we support Satan in his claim that God need a partner. Bila kita ni mengambil panduan hukum hakam agama daripada Muhammad atau dari mana-mana sumber selain daripada Allah, maka kita bersetuju untuk menyokong syaitan bahawa Allah memerlukan rakan kongsi dalam menebarkan perundangan syariat dan hukum hakamnya. Bagi dia nak mutlak,
hanya Allah yang boleh mensyariatkan manusia, memberi perundangan kepada manusia yang dikhususkan hanya dalam kalam dia, wahyu dia, Quran. Jadi bila kita ambil selain daripada Allah atau mana-mana sumber, maksudnya ambil daripada Muhammad pun dah jadi selain daripada Allah, bermakna kita menyokong pendapat syaitan. Allah memerlukan rakan kongsi dalam mensyariatkan sesuatu hukum terhadap manusia. Bingung ke tak bingung ni? Ini orientalis besar. Inilah cara mereka menggunakan sehalus-jalus jarum untuk mencucuk akal, minda dan pemikiran, untuk menjauhkan manusia daripada sumber kedua, iaitu hadis dan sunnah-sunnah Nabi. Al-Quran itu kadang-kadang bersifat umum yang memerlukan penghuraian dan pentafsiran daripada sunnah-sunnah dan hadis-hadis Nabi. Bagaimana kita boleh tinggalkan demikian? Seolah-olah kalau dalam konsep tadi kita nak tolak hadis Nabi, bagaimana cara kita nak semayang? Aqimus solat, hadis tak mau terima. Mendirikan solat, lagu mana nak semayang ni? Dah tak mau terima hadis, nak semayang apa nak kata? Lalu jadilah semayang ikut suka kan? Semayang pakai niat. Ada tak jenis sini semayang pakai niat? Oh, memang semayang semua niat. Maksudnya hak sebaliknya tu. Hak jenis praktikal tak ada, niat saja. Oh, kami tak ada lah macam orang lain tu pergi masjid berjemaah, tak ada. Kami pakai niat je. Isu dia tang semayang je dia nak pakai niat. Tanya orang suruh makan dia tak mau pakai niat. Cuba hang niat je makan. Kata niat aku makan kenyang, tak payahlah nak makan nasi. Jangan nak niat sangat. Hang nak berak pun niat juga, tahanlah macam mana pun. Kira niat berak, niat keluar najis. Tengok macam mana muka berturut. Niat pada sebahagian, tapi sebahagian lain tak mau guna. Ni yang jadi masalah. Okey, kita pergi yang keempat. Siapa yang apa ni? Fungsi lebih-lebih kan apa-apa. Dah sebulan. Terpulang. Anda boleh balik pukul 2 dah malam ni. Alang-alang mari dah sekali-sekala. Okey, tak apa, sehari tak berhentilah. Yang ketiga dah habis. Yang keempat, tuan-tuan tengok pada atas stapler tu, yang belah atas tu dibucu hadapan sekali dia ada apa? Tempat kita nak tekan tu, dia ada tempat letak thumb kan, tangan tu. Kat bawah tak ada, atas tu. Tujuan apa ada benda tu? Kepala stapler tu. Senang kita nak letak jari, senang kita nak tekan. Kita kena memberi penekanan kepada masyarakat. Yang penting di sini kita kena ada satu jurus. Bila nak tekan, tak boleh tekan main-main. Bila nak tekan, tak boleh bersahaja. Kena ada teknik, kena ada satu jurus, yang mana jurus tekanan ni boleh menyebabkan kita tekan tu masuk dalam kertas. Kalau jurus tak kena, tekan tak berapa kuat, dia tak masuk kadang-kadang. Jadi anda harus tekan sebaik-baiknya apa yang dikatakan Quran ini kepada masyarakat, apa yang dikatakan Al-Quran ini kepada mad'u dan orang yang kita nak dakwahkan. Yang penting tekanan yang kita buat itu mesti berbaloi, mesti masuk dalam kertas. Barulah berjaya tugas kita sebagai stapler. Tetapi kita perlu ingat, kadang-kadang kertas tu berbeza dia punya kuantiti. Setakat kacik 2 lah. Muka lagu mana agak-agak muka? 2 lah. 5 lah. Steady. 10 lah. Okey lah gila. Cuma keluar ada urat sikit dah. 10 lah ni keluar ada urat. Walaupun muka steady lagi urat keluar dah. 20 lah.
20 lai tu mungkin kadang-kadang tangan ni kena guna dah untuk pegang kertas. 100 lai agak-agak guna. Mungkin tak duduk atas kursi dah kan. Mungkin bangun. Ada yang jenis tak guna dah tangan ni. Betul tuan-tuan. Persamaan kuantiti ni kita boleh banding. Kalau sekarang ni di hadapan saya 2 lai cuma 2 orang. Relax lah, 2 orang tak? 5 orang, relax. 10 orang, relax. Agak-agak orang macam ni pun nak boleh buat muka relax lagi. Dia ada kelainan dah, dia tak boleh relax mana dah. Sebab kita pandang satu sudut, orang lain semua pandang kita. Pelbagai angle dan pelbagai sudut. Baik, kita nak kacik kena bagi tembus. Maksudnya, kalau tak tembus, apa kesilapan kita? Kacik dah tak tembus-tembus kita. Maksudnya apa? Biar dakwah kita tadi terkesan masuk di sini. Ada sesuatu benda yang madmu, yang pendengar boleh bawa balik sikit pun tak apa. Contohnya bila selesai nanti ustaz, dalam banyak-banyak saya dapat 2 benda daripada ilmu ustaz malam ni. Alhamdulillah. Mari seorang saya dapat 5 daripada ilmu ustaz malam ni. Alhamdulillah. Saya dapat sepenuhnya ustaz walaupun ingat tak ingat. Alhamdulillah. Yang saya jadi sedih dan kecewa bila jumpa macam mana tadi? Daripada pukul 7.30 sampai pukul 9, satu pun saya tak faham ustaz. Saya tak tahu apa ustaz cakap. Atau saya tak boleh nak kata apa dah. Maksudnya kacik tak makan dah tu. Yang kita nak kacik boleh makan. Tu nombor 4. Nombor 5, kita kena ingat stapler yang bawah tu dia ada acuan. Bila kita kacik saja, dia ada tempat yang dia nak jadi bengkok tu. Maksudnya kalau tak ada benda tu, apa akan jadi? Pengacik bawah tu ada tapi acuan tu tak ada. Apa jadi? Dia tak akan jadi bengkok. Bila tak jadi bengkok, kita kacik kertas tu dia jadi besi macam ni. Betul? Apa bahaya bila jadi besi macam ni? Bila Quran yang kita bila Quran yang kita ajar tidak dibengkokkan oleh sunnah, apa jadi? Bila sunnah tak bengkokkan Quran tu, apa jadi? Dia jadi lagu ni. Kita boleh bangga, 100 helai kertas, 1000 helai kertas. Tapi bila macam ni, jalan 2-3 langkah, apa jadi? Pegang kertas, jalan 2-3 langkah, helai tercabut, 2 helai tercabut, 3 helai tercabut, 4 helai tercabut. Sebab apa? Kita tak ada pembengkok yang bagi kemas kertas tu. Dah kita nak tunggal, nak tinggal sunnah sangat, tak mau guna sunnah sangat, dia jadi tunggu lagu ni lah. Yang kita bimbang, bila asyik Quran, langsung tak mau sunnah, Quran, langsung tak mau hadis, seorang demi seorang mula meninggalkan kita. Apa jenis cerita ustaz ni? Quran tu baguslah, hadis ni dia tolak terus. Apa jenis cerita ustaz ni? Quran tu baguslah, sunnah dia tak mau terus. Kita bimbang sama juga. Kita berasa awal tu kita kacik dah ramai, tapi sebenarnya dah seorang tercabut satu demi satu. Last sekali tinggal, tak ada. Tinggal apa? Tinggal ubah saja. Kertas habis tercabut. Jadi nombor 5, kita kena perkuatkan orang yang kita dakwah dengan sunnah tadi, biar mereka lekat, biar mereka kekal bersama Quran dan sunnah. Boleh faham setakat ni? Okey. Saya ada 10 benda ni tentang stapler, baru 5. Jadi sebelum tu saya nak ulang balik. Nombor 1 apa dia? Nombor 1 tadi. Mahal ke murah? Maksud mahal ke murah tu, kita ni boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Yang kedua, mesti bersikap semangat besi, semangat wajah, teguh, kuat. Yang ketiga, sumber yang kita nak dakwahkan ada atas bawah Quran dan sunnah. Yang keempat, kena ada tam. Bagi tekan tu, bagi tembuh kertas, bagi boleh kacik masyarakat, kacik
orang yang didakwahi kacip mad'u. Yang kelima, kena ada acuan dengan menggunakan sunnah untuk mengetatkan. Baik, nombor 6, apa dia fungsi dan tugas sebenar stapler? Kita beli stapler tu untuk buat kerja apa? Kacik kertas, betul? Nak kacik kertas. Jadi kita jangan biasakan selalu bila kita jadi stapler ni, kita nak kacik orang-orang hak kenal kita, orang-orang hak dekat dengan kita. Bila kita nak kacik orang-orang yang jadi kebiasaan, seumpama kita kacik kertas putih dengan kertas A4 saja. Aku tak ada kerja lain, kertas A4, kertas putih, kertas A4, kertas putih. Jadi jadilah stapler yang berjiwa besar. Aku tak kisah stapler ni, bila aku jadi stapler bukan kata kertas putih, kertas biru pun aku nak kacip ni. Hak hijau lagi aku nak kacip, hak oren pun aku nak kacip, hak merah pun aku nak kacip, segala warna pun aku nak kacip. Adakah saiz hanya A4? A5 pun nak kacip, A7 pun nak kacip, A8 pun nak kacip. Segala warna kertas kita nak kacip, segala jenis kertas kita nak kacip, segala saiz kertas kita nak kacip. Biar duduk sekali di bawah kacipan Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita nak ajak kertas putih hak saiz A4 yang jadi kebiasaan saja kacip dengan kacipan kita, tapi hak lain kita tinggal. Memaki, menohmah, mencaci tidak akan menyelesaikan sebarang masalah dari dulu, kini dan selama-lamanya. Tugas sebenar kita ialah dakwah. Tugas sebenar kita ialah tebarkan ilmu, tebarkan pengetahuan, tebarkan kasih sayang. Cuba tuan-tuan kembalikan nostalgia ke zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah ni, tengok pak saudara Nabi Abu Lahab. Abu Lahab menerima laknat dan kutukan daripada Allah menerusi surah Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tapi Rasulullah tidak pernah menggunakan perkiraan tersebut untuk mendakwahkan Abu Lahab. Bila Rasulullah mempunyai peluang, bahkan dia tidak pernah menuturkan kepada Abu Lahab sewaktu berdakwah, ya kafir, wahai orang yang dilaknat Allah, wahai orang yang dikutuk dan dibenci Allah. Bahkan dia menggunakan panggilan dengan sebaik-baik panggilan. Adakah kita hari ini nak membelakangi konteks dakwah yang telah dibuat oleh Nabi, sementara kita mengatakan dakwah kita lagi baik? Dengan mengambil sikap mencaci, dengan mengambil sikap menohmah, dengan mengambil sikap melabel, dengan mengambil sikap menuduh orang lain. Tapi apa yang lebih jauh, apa yang Nabi buat, kita ajak dia, kita panggil dia, kita sertai dia, kita langsung tak buat. Tapi kita buat yang sebaliknya. Abu Jahal kafir, Abu Jahal musyrik, tapi tidak pernah seruan dakwah yang sampai kepada Abu Jahal, wahai si kafir, wahai si musyrik. Waktu berdakwah dengan sebaik-baik nama dan sebaik-baik panggilan. Agak-agak tuan-tuan hari ini, sekiranya kita berhadapan dengan seorang non-Muslim, awal-awal lagi bila kita nak mendakwahkan kecantikan dan keindahan Islam pada dia, kita menyebut wahai si kafir. Islam yang sebenarnya agak-agak dia dengar ke dia tak mau dengar. Awal-awal lagi kita bersembang dia wahai si kafir. Cuba wahai saudaraku, agama Islam ni macam ni, agama Islam ni macam ni. Dia berselera, dia berminat untuk dengar. Awal-awal lagi wahai si penyembah berhala. Oh, dengar tu. Walaupun betul dia menyembah berhala, tapi bila kita sebut perkataan demikian, dia bukan makin dekat, makin mesra, tapi menjauhkan dia daripada kita. Bukan Islam yang menjauhkan mereka, tapi sikap dan sifat kita menjauhkan mereka daripada Islam.
Cuba kita lihat kekurangan dan kelemahan kita dari sudut ini. Cukup banyak benda ni, sekian lama berabad-abad berlangsung, teknik-teknik ni patut kita tinggal. Adakah berbaloi kita hari ini satu agama, satu akidah dengan konsep tuduh-menuduh, benci-membenci, tohmah-mentomah, kata-mengata? Mudah macam ni saja. Bila kita sebut bahulu, tahu kuih bahulu? Kuih bahulu. Sini bahulu bentuk mana tu memang? Jadi bentuk bunga ke bentuk macam bantal tu? Bahulu warna Negeri Sembilan macam mana? Ya, yang ke hak klasik, hak klasik. Macam bantal bulat tu. Bunga. Tak bunga. Okey. Bahulu ni memang banyak bentuk. Bila kita sebut kuih bahulu, sebelum nak jadi kuih bahulu tu, orang yang buat bahulu ni, dia acuankan dulu. Maksudnya, dia ambil air, dia bubuh gandum, dia bubuh serbuk penaik ke, dia bubuh garam, dia bubuh gula, dia bubuh telur, ikutlah acuan yang sebenar. Dia kacau, ni hak cair dia. Jadi bila dia nak bentuk acuan bahulu ni, dia letak dalam acuan yang macam-macam. Ini bentuk bantal, ini bentuk bunga, 3 segi, tapak Sulaiman, 4 segi, ikutlah macam-macam. 10 jenis acuan. Bila bahulu ni siap, tuan-tuan, dia akan jadi pelbagai bentuk, betul? Walaupun dia pelbagai bentuk, nama cuma satu. Hak bulat orang panggil apa? Hak bulat orang panggil apa? Bahulu juga. Hak bunga, bahulu. 3 segi pun bahulu. Jadi bila kita dah semua bahulu, bergaduh apa? Kita selalu bukan bergaduh atas nama bahulu. Kita selalu bergaduh atas bentuk-bentuk tadi. Sedangkan kita semua sama-sama bahulu. Hak bulat kata dia lebih special daripada hak bunga. Hak bunga kata lebih special daripada 3 segi. Hak 3 segi kata dia lebih bagus daripada bentuk tapak Sulaiman. Hak tapak Sulaiman lebih bagus dari bentuk lepet. Hakikatnya hak ni duk kata hak ni bagus, hak ni duk kata hak ni bagus, hak ni kata hak ni bagus, semuanya tu apa? Semua tadi tu siapa? Bahulu je pun. Hang bulat pun bahulu, tak akan lebih, tak akan jadi benda lain. Hang 4 segi pun bahulu. Jadi tak payah nak melebihkan hanya kerana bentuk. Kita semua manusia, perlu apa kita kata aku lebih putih daripada kamu, bermakna aku baik daripada kamu. Aku lebih kaya daripada kamu, bermakna lebih baik daripada kamu yang miskin. Aku lebih handsome, bermakna lebih baik daripada kamu yang bodoh. Bergaduh ke mana pun, kita semua tetap manusia. Bahulu, dia bergaduh pasal bahulu. Masing-masing nak mempertahankan sifat kebahuluannya. Mula-mula dia nak angkat apa asalnya? Mula-mula nak angkat kelebihan je asalnya. Kami lebih kerana ni, kami lebih kerana ni. Tapi bila tercabar, maksudnya bila dia seorang angkat lebih, orang lain tak boleh duduk diam. Orang lain pun nak angkat kelebihan dia. Maka selepas tu dia bertukar jadi apa? Inilah dia, bila masing-masing angkat lebih, dia akan start dah. Kami lebih, kamu tak lebih. Kami lebih, kamu tak lebih. Dia mula start dah. Mencaci, menohmah, buka aib, carilah. Yang penting kita boleh angkat bahulu bulat kita, meremehkan yang bunga, meremehkan 3 segi, meremehkan bentuk lain. Lepas tu bila kita buat macam ni, orang nak duduk diam tak? Hak bunga pun bersemangat. Alah, hak bulat. Lama dah orang tinggal ni. Orang tua-tua dulu. Lah ni kami main hak bunga. Lah ni bukan kata hak bunga. Orang tambah cheese dah. Bahulu dengan cheese tu. Direnovasi. Akhirnya bergaduh punya bergaduh, kekal sebagai bahulu pun. Bila dijual di pasaran, agak-agak tuan-tuan, ada follower dan peminat ke setiap bentuk? Ada ke tak ada tuan-tuan? Bila dipasarkan, tuan ni dia tak kira apa, dia nak untung je. Sekarang ni hak bulat, ada peminat bahulu bulat. Ni hak 3 segi, ada peminat dia. Bukan setakat bentuk ni yang bergaduh, agak-agak follower tak bergaduh ke? Follower pun bergaduh. Allah, hang boleh minat yang bunga. Orang 3 segi lah bagus. Lepas tu hang 3 segi. Allah, 3 segi ada 3 je. Aku tapak Sulaiman ada 5.
Yang sengih, yang untung siapa? Yang tukar bacuh tadi lah. Dia yang nak bagi kita bergaduh, dia yang nak bagi follower bergaduh. Agak-agak sekok ni siapa? Yang sedang mengacuankan sistem kita sekarang, Bu Izzy. Dia tak kisah, dia yang membentukkan kita macam-macam melalui sistem dia ni. Padahal kita sama, tapi dia yang create bentuk-bentuk tadi supaya kita tak berhenti bergaduh, tak berhenti berbalap. Sampai kita diletakkan mengikut follower masing-masing, bergaduhlah hang, berhentilah hang, yang penting aku kaya, aku dapat pasarkan produk ni. Agak-agak siapa yang tukar baju, tuan-tuan? Siapa hak sekok tu? Ikutlah tuan-tuan nak fikir siapa. Kembali pada tajuk asal kita. Boleh faham tak? Boleh. Sama semalam saya berkuliah di mana? Di Johor. Saya buat metafora, bukan stapler. Saya buat metafora tentang kopi. Sama juga. Kita masuk semua kedai kopi nak minum. Nak minum kopi. Tuan-tuan tahu tak kita bergaduh pasal apa? Kopi tu agama kita lah, agama Islam. Sama-sama geng kopi. Tapi yang jadi bermasalah bila bekah nilai-nilai. Mama kopi satu, tapi saya nak dalam cawan. Dia suka minum kopi dalam cawan. Tak jadi masalah. Janji dia minum apa? Dia minum kopi, dia geng kopi. Mari pakcik tu dia tak suka cawan, saya suka dalam gelas. Yang penting dia minum apa? Kopi. Mari pakcik tu pula, saya cawan plastik. Saya tak bolehlah kaca-kaca ni, saya plastik punya. Mari cawan plastik. Yang penting kopi. Saya pula jenis ada keturunan mamak-mamak, jenis suka gelas besi tu. Kan gelas besi tu kan, macam kedai mamak tu kan, saya dalam tu. Mari pula seorang tu agak pelik lah perlakuan dia. Bapak saya orang asli, mak saya pun asal orang asli, saya pun orang asli, tapi saya dipanggil orang ori. Jadi sebab saya orang ori, cara minum saya